Tapi yang bahaya bila dipimpin oleh ulama, kita bukan ulama ni jangan pertikai. Jangan kritik. Balik kepada jangan ketaksuban ketaatan yang walak yang sepenuhnya. Jangan persoalkan, kerana ulama dia tahu daripada Allah apa yang kita tak tahu. Datanglah cults tadi. Dan ini berkembang dalam masyarakat. Secara jelas, tak jelas, dia duduk dalam otak sebahagian manusia. Ini, tapi tak tahulah, mungkin dengan pembangunan perkembangan politik mutakhir ni di banyak negara-negara orang Islam, Mesir pun dia ada sikit berubah saya rasa. Pasti kita melalui fasa-fasa pengalaman yang berbeza. Doktor rasa trend Islamic political movement ataupun gerakan politik Islam ini yang mula, yang jelmaan yang moden ni selepas tahun 1979, selepas revolusi Iran, sudah pun menjadi lebih progresif ataupun di sebaliknya. Kalau kita ambil contoh lah, tadi kita berkias saja Parti Islam se-Malaysia, PAS.